Hello guys, so hari ni saya nak kongsikan satu isu ataupun problem yang selalu timbul time musim raya. So isunya adalah bila menjelang musim perayaan, banyak mate-mate kita ni akan request untuk cuti, sedangkan dalam kontrak tak ada kelayakan untuk orang cuti. Cuti pada setiap minggu hanya pada hari Ahad sahaja. Dan biasanya isu-isu macam ni berlaku pada mate-mate yang baru setahun ataupun 2 tahun bekerja di Malaysia. Dan untuk makluman, sebenarnya dalam kontrak kerja, selagi mana kontrak tu tak tamat, mate tak boleh balik ke tanah air dia sebenarnya. Dan kelayakan cuti setiap minggu hanya satu hari, iaitu pada hari Ahad. Jadi, you all guys sebagai majikan mesti pernah nak handle kes macam ni ya. So advice kami sebagai agensi, kita akan stick pada kontrak kerja yang telah ditetapkan. Kenapa kita cadangkan macam ni? Sebab berdasarkan kes-kes yang lepas, kalau majikan benarkan mate balik dan mate tak datang balik, kerugian akan ditanggung oleh majikan. So, untuk mengelakkan kerugian yang bakal berlaku tu, that's why kita advise untuk stick pada kontrak kerja. Dan pada hari perayaan tu mungkinlah selepas 2-3 hari raya, bagilah dia orang bercuti sikit untuk dia berjumpa kawan-kawan dia di sekitar Malaysia sahaja. Dan pada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin memerlukan mate, ada masalah nak renew permit kerja mate dan apa-apa berkaitan dengan mate, boleh contact kita. InsyaAllah kita akan bantu. Jumpa anda di sana.